Hai, kembali lagi di channel Kebun Maya. Di channel ini, kami berkongsi ilmu pertanian, tanaman kebun, dan amalan berasaskan alam. Ringkas, berfakta, dan mudah diamalkan. Dalam video ini, anda sedang melihat pokok limau nipis yang ditanam di kebun kami. Pokok ini sudah mula berbuah dan keseluruhan penjagaannya menggunakan pendekatan organik dan mesra alam, sesuai untuk penanaman di kebun kecil mahupun di halaman rumah. Antara baja utama yang kami gunakan ialah baja tahi kambing. Baja ini kaya dengan nutrien penting seperti nitrogen, fosforus dan kalium, serta membantu memperbaiki struktur tanah. Pelepasan nutrien yang perlahan membolehkan pokok menyerap baja secara berperingkat, sekaligus menyokong pertumbuhan daun, akar, bunga dan buah dengan lebih seimbang. Dari segi penjagaan harian, pokok limau nipis memerlukan cahaya matahari penuh, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Siraman pula perlu dilakukan secara konsisten, terutamanya pada musim panas. Namun elakkan tanah terlalu becek kerana ia boleh menyebabkan akar mudah rosak. Pemangkasan juga penting untuk memastikan pengudaraan yang baik dan mengelakkan serangan penyakit. Buang dahan mati, dahan yang terlalu rapat, serta pucuk air, supaya tenaga pokok dapat difokuskan kepada pembentukan bunga dan buah. Bagi kawalan perosak, kami menggamalkan penggunaan racun organik untuk mengawal serangan afat dan serangga kecil. Kaedah ini lebih selamat dan tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Dengan penjagaan yang betul, limau nipis boleh berbuah sepanjang tahun dan dituai secara berperingkat. Selain kegunaan di dapur dan kesihatan, limau nipis juga mempunyai nilai ekonomi yang baik. Ia sering digunakan dalam minuman, masakan, produk kesihatan, dan produk berasaskan herba. Permintaannya sentiasa ada dan sesuai dijadikan tanaman sampingan untuk jana pendapatan. Bagi anda yang berminat untuk menanam sendiri, anak pokok limau nipis ada kami sediakan. Kami telah letakkan link pembelian di ruangan description video ini untuk memudahkan anda mendapatkan anak pokok yang sesuai. Sebagai penutup, jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada rakan-rakan yang minat berkebun. Teruskan bersama kami di channel Kebun Maya, kerana kebun yang dijaga dengan ilmu dan kesabaran pasti akan memberi hasil yang berpanjangan.